12.12 menjadi hari ke-365 hari Kelantan Red Warrior ditubuhkan. Masihkah anda semua ingat posting pertama bekas Presiden kita Nik Hafiz, dan masihkah anda ingat projek 365 hari? Sebelum saya mulakan video ni, pastikan anda semua support, like, subscribe, komen dan follow button di bawah. Hari ini kita bahas tentang apa yang terjadi pada Kelantan Red Warrior selepas tahun ditubuhkan. Video ni kawan buat bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menjatuhkan tim mana-mana, tapi untuk penyokong-penyokong setia Kelantan Red Warrior, di mana apa yang berlaku daripada hari pertama sampailah hari ke 365 hari Kelantan Red Warrior ditubuhkan. Sebelum tubuhnya Kelantan Red Warrior ni, dulu ramai dah orang duk ayak Kelantan sudah mati, bola sepak Kelantan sudah hancur selepas ketiadaan The Red Warrior yang tenggelam bersama Abang Zam kita. Ramai sudah hilang minat tentang bola sepak Kelantan. Sedangkan Kelantan ni adalah nama gergasi besar pada suatu ketika dulu. Dan paling penting, ramai yang tidak percaya KRW bukan yang sebenar. Sebelum KRW lahir dulu, di mana Kelantan FC mengalami fasa paling gelap sekali, di mana ada masalah tunggakan gaji, masalah pemain, masalah tak dapat lesen, sehingga ke The Red Warrior terkubur tanpa berkata-kata. Masa inilah penyokong-penyokong The Red Warrior mula sedar kalau tiada buat apa-apa, maka Kelantan akan terus hilang dalam radar. Daripada kejatuhan tu, muncullah sebuah persatuan yang dipanggil Gerakan Selamatkan Kelantan yang ditubuhkan oleh saudara Nik Hafiz kita. GSK ni bukan ditubuhkan untuk mengejar populariti, malah untuk membantu untuk menyelamatkan Kelantan pada waktu tu. Pada awal Disember 2024, di mana Gerakan Selamatkan Kelantan ni start dah. Perancangan, atur cara, nak buat gapo, nak buat gini. Masa tu dalam keadaan fasa senyap lagi, tidak diwar-warkan kepada orang ramai lagi. Dan posting pertama Gerakan Selamatkan Kelantan di TikTok masa tu ada 13 hari bulan 12. Posting pertama di mana saudara Nik Hafiz kita buat video gerakan projek 365 hari masa tu. Pada 21 Disember 2024, di mana Kelantan Red Warrior umum secara rasmi, dan pada ketika itu bukan rebranding daripada Kelantan FC, malah Kelantan Red Warrior adalah identiti yang baru bermula dari kosong, di mana nama Red Warrior dikekalkan sebagai identiti dan sejarah ataupun masa silam Red Warrior yang dahulu. Presiden pertama KRW masa tu tak lain tak bukan Nik Hafiz diri lah. Masa tu dia bermain peranan besar, di mana dia perlu mendaftar ke kelab, penstrukturan baru. Masa tu paling penting, dana tak ada masa tu, penaja besar tak ada, penyokong pun tak percaya masa tu. Jadi dia hadir dengan keyakinan dan semangat sebagai anak Kelantan, di mana dia sendiri nak kelab ni maju ataupun berjaya suatu hari nanti. 16 Januari 2025, di mana satu berita gembira, saya sendiri pun tak percaya, Irfan Bakti menjadi jurulatih Kelantan Red Warrior. Benda Irfan Bakti adalah coach yang paling berpengalaman dalam Malaysia. Jadi benda tu satu tarikan yang luar biasa, di mana saya sebagai penyokong tak percaya Irfan Bakti menjadi jurulatih kelab yang baru dibina. Uish, dahsyat tak dahsyat. Disebabkan pelantikan tu menjadi satu tarikan kepada penyokong bahawasanya Irfan Bakti ni bukan biasa-biasa. Irfan Bakti penuh dengan sejarah dan pengalaman yang berjaya. Sepanjang Februari hingga Mac 2025, Kelantan Red Warrior start tubuh tim, di mana kempen pertama dia adalah mencari the next hero di setiap pelosok daerah di negeri Kelantan. Masa tu tak ada pemain-pemain senior, tak ada pemain-pemain ternama, tak ada pemain-pemain berkualiti. Semua hanyalah pemain-pemain tempatan yang dibina
tanpa dana yang besar, dan fokus utama adalah untuk menghidupkan liga sahaja. Pada April 2025, KRW masa tu fokus melengkapkan dokumen-dokumen penting untuk pendaftaran liga dan kelulusan untuk bermain di Liga A1 masa tu. Pada 5 Jun 2025, KRW berjaya masuk Liga A1 secara rasmi. Masa tu ramai penyokong-penyokong Perdikai. Berapa kelab baru dibina terus bermain di Liga A1. Tapi masa tu semua penyokong masih lagi tak percaya tentang Kelantan Red Warrior ni. Tapi apa yang berlaku? Nik Hafiz, Presiden kita, tetap teruskan dan menjalankan tanggungjawab dia untuk terus memastikan Kelantan Red Warrior ni terus maju. Namun selepas berita gembira tu berlaku, cabaran sebenar KRW bermula di mana KRW menerima sekatan FIFA disebabkan nama Nik Hafiz dahulu ni pernah menjadi share partner dengan Kelantan FC dahulu, iaitu dengan Abang Zam kita masa tu. Masa tu memang penyokong-penyokong Kelantan ni start pusing ataupun risau dah masa tu. Pasalnya kelab baru bina, baru je penjenamaan semula, tapi kena dah sekatan FIFA. Masa tu start pusing dah. Tu start cabaran pertama kita. Dan bila berlaku sekatan FIFA ni, ramai dah penyokong start tahu hati akan berlaku benda yang sama. Lepas tu akan terjadi ulang benda yang sama. Sekatan FIFA ni memberi kesan terutama sekali dalam pendaftaran pemain lah. Kita adalah baru kelab yang dibina, baru kelab baru nak naik, tapi kena dah sekatan FIFA. Disebabkan sekatan ni, Presiden kita, Presiden Nik Hafiz membuat satu pengembadan besar di mana dia terpaksa mengundur diri dan menyerahkan Kelantan Red Warrior ni kepada Nasken Coffee. Nasken Coffee masa tu adalah penaja utama Kelantan Red Warrior. Selepas berlakunya sekatan FIFA, Nik Hafiz terpaksa mengundur diri. Nasken Coffee menjadi hero di mana Nasken sanggup membeli Kelantan Red Warrior yang tiada apa-apa ni dengan jumlah tertentu. Lepas selesai je penyerahan dokumen dan pemilik kelab gerakan selamatkan Kelantan kepada Nasken Coffee, Nasken sudah start rancangan awal di mana rancangan yang lebih detail dan teliti. Dan jawatan Presiden Kelantan Red Warrior masa tu dipegang oleh Datuk Muhammad Zaki Harun, di mana Presiden ni bekas Ketua Polis Kelantan. Lepas selesai je semua masalah yang dilalui oleh Kelantan Red Warrior, daripada penubuhan, pengesahan, pembaharuan logo, rasmi pemain, rasmi jersey, sekatan FIFA, lulus FIFA, dapat main Liga A1 dan Presiden baru, penyerahan kepada Nasken, maka bermulanya Liga A1. Di mana ketika tu Kelantan Red Warrior amat sukar untuk mencari kemenangan pertama. Selepas 6 perlawanan baru menang perlawanan pertama. Dan hari ini sampai sekarang Kelantan Red Warrior antara pencabar Liga A1. Kelantan Red Warrior bukan pasukan yang kuat untuk ketika ni, tapi saya yakin sebagai penyokong Kelantan Red Warrior, saya yakin benda ni akan perlukan masa yang agak lama, di mana sekarang ni pun dah menunjuk prestasi Kelantan daripada sukar untuk mencari kemenangan. Sekarang alhamdulillah dah semakin menaik, sedikit demi sedikit mencari kemenangan. Jadi saya doakan kepada penyokong-penyokong Kelantan Red Warrior, teruskan menyokong. Walaupun pasukan ni pasukan baru, tapi nama Kelantan di Liga Malaysia tidak pernah hilang di bibir manusia. Udah. Hari ni 12 Disember 2025, genap 365 hari Kelantan Red Warrior ditubuhkan. Kelantan Red Warrior ditubuhkan bukan untuk setahun ataupun 2 tahun, tapi untuk jangka masa yang agak lama dan jangka masa yang panjang. Saya sebagai penyokong, saya harap tim ni terus maju dan terus kekal di Liga Malaysia. Paling penting penyokong kita perlu bersatu padu. Jangan duk takir saja. Pasal kelab ni kelab baru. Dia bukan soal setahun untuk piala, tapi soal
bertahan daripada asas sampailah ke masa depan. Jadi saya sebagai penyokong Red Warrior ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Beres lalu. Daripada pendapat saya awak, Kelantan Red Warrior ni boleh pergi sampai secara mana? Boleh komen bawah, boleh like, boleh follow, boleh subscribe. Ya. Maaflah agak kekurangan. Pasalnya ini video pertama. Kita jumpa lagi next episode. Sorry papa dari Papa Baba Chat. Beres.